Selalunya orang cakap rezeki kita sempit adalah ujian. Betul. Tapi kadang-kadang kita tak sedar yang rezeki kita sempit disebabkan oleh kesan daripada dosa kita sendiri. Dosa ni abang kakak, dia bukan bagi satu bala yang besar tau. Kadang-kadang dia cuma tutup pintu rezeki kecil je. Nabi SAW pernah kata dalam satu hadis. Nabi kata sesungguhnya seorang hamba itu tertutup ataupun terhalang akan rezekinya oleh kerana dosanya sendiri. Perbanyakkan istighfar abang kakak. Minta ampunlah kepada Tuhanmu, Allah kata. Nescaya Allah akan turunkan hujan rahmat dan dia akan banyakkan harta dan dia akan ramaikan anak-anak. Maksudnya rezeki lah. Dalil ni dekat mana? Dalam surah Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Boleh buka tengok. So moral of the story dia untuk hari ni abang kakak, kadang rezeki kita bukan tak masuk, cuma dia tak jumpa jalan. Sebab jalan yang rezeki tu nak masuk penuh kena roadblock dengan dosa-dosa kita. Bersihkan hati, bersihkan diri kita dengan istighfar. Ada masa lebih boleh solat sunat taubat. Dan abang kakak tengok macam mana powernya Allah buka balik pintu-pintu rezeki kita, insya-Allah.